Laksamana Tan Sri Datuk Sri Mohd Anwar bin Haji Mohd Noor mula berkhidmat dengan TLDM pada 1 Ogos 1968 dan menjalani latihan asas di Britania Royal Naval College, BRNC, Dartmouth, United Kingdom. Beliau telah ditauliahkan sebagai LT Muda pada 1 September 1971. Berkepakaran navigasi dan Principal Warfare Officer, PWO. Memegang jawatan PTL pada 13 Ogos 2003 dan dinaikkan ke pangkat Laksamana. Beliau dilantik menjadi Panglima ATM pada 27 April 2005, yang pertama dalam sejarah TLDM. Detik-detik kegemilangan beliau termasuk, perjawatan pertama sebagai pegawai memerintah adalah di KD Pendekar, FBP. Ahli tem projek kapal pembinasa laju, misil, di Perancis dan seterusnya menjadi pegawai navigasi pertama KD Perdana pada tahun 1972. Mewakili pasukan hoki ATM dan Malaysia pada tahun 1972 hingga 1974. Salah seorang pegawai TLDM pertama menghadiri kursus International Principal Warfare Officer, PWO, mulai Mei hingga Disember 1978 di HMS Dryat, UK. Mentakrifkan visi TLDM ke arah menjadi tentera laut bertaraf dunia. Mewujudkan dan melancarkan pusat kepimpinan TLDM pada 22 Februari 2005. PTL pertama menjawat jawatan Panglima Angkatan Tentera, PEG, pada 29 April 2005. Menggubal pernyataan visi ATM, menjadi ATM yang versatile dalam abad ke-21, VMAF 21. Memperkenalkan balancit scorecard dalam TLDM pada 2003 dan ATM pada tahun 2005. Memulakan projek untuk merekod usaha pengurusan kualiti menyeluruh TLDM bagi meraih anugerah kualiti Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2005. Mewujudkan rondaan Selat Melaka bersama negara Indonesia, Thailand dan Singapura pada tahun 2006. Menganjurkan forum antarabangsa di-9 pihak Asia Pacific CDF Conference di Kuala Lumpur pada 15 November 2006. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.